Hello, Assalamualaikum semua. Okey, sekarang resipi kuih raya saya adalah komplit madu. Sangat mudah membuatnya. Okey, ini bahan-bahannya ya. Kita ada komplit, kita ada almond nib atau almond cincang. Lepas tu ni butter, kita ada madu, kita ada cherry banana cherry. Lepas tu kismis. Lepas tu gula dan juga bijan. Sekarang panaskan kuali, kita nak panaskan butter ya, atau cairkan butter. Okey, dah cair butter. Okey, kita masukkan gula. Kita masukkan madu. Kacau. Boleh masuk konflik. Masukkan banana cherry. Masukkan kismis. Masukkan almond nib dan juga bijan. Kemudian kita gaul. Gaul serata macam ni. Senang aja nak buat kita punya konflik. Sweet konflik ni ya. Senang sangat kita nak buat. Gaul serata. Okey, dah gaul serata. Kita tutup api. Kita gunakan bekas ya, bekas muffin yang kecil sekali ya ni. Kita masukkanlah kita punya konflik tadi ke dalam bekas ni ya. Dah je ambil konflik yang kita dah masak tadi, masuk je atas ni. Kita penuhkan. Nampak tak? Cuba buatlah hingga selesai. Okey, sekarang konflik madu kita dah siap ready untuk masuk oven. Suhu oven adalah 160, lebih kurang 15 minit saja ya. Okey, so konflik madu kita dah siap masak ya, dah sejuk pun, dah boleh letak dalam bekas untuk hidangan hari raya nanti. Yang ni belum panas lagi, kita tunggu sejuk ya. Okey, so terima kasih kepada penonton sebab mencuba ya. Jangan lupa like, komen, subscribe dan share. Sampai jumpa lagi, bye.